Kita ingat duit KWSP cukup untuk tua nanti. Tapi bila keluar tak sampai 5 tahun pun dah habis. Padahal bertahun-tahun kita kerja. Tapi nilai duit tu makin mengecil. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Ramai tak sedar, simpanan pun terkesan bila nilai duit jatuh. Hari ini nampak banyak, tapi 10 tahun lagi nilainya tak sama. Dulu RM100 boleh beli penuh troli. Sekarang separuh pun susah. Sebab itu penting tukar sebahagian simpanan kepada emas. Emas tak boleh dicetak. Nilainya bertahan walaupun ekonomi tak stabil. Makin tinggi inflasi, makin naiklah harga emas. Kalau kita ada simpanan emas, sekurang-kurangnya nilai harta kita kekal. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Duit boleh habis, tapi emas kekal bernilai. Nak jaga masa depan, simpanlah aset yang tahan masa, iaitu emas. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai. Jumpa anda di next video.